jangan halang bini anda nak shopping. Sudahlah. Betul saya cakap ni. Okey, siapa kat sini kalau suka shopping? Siapa kat sini? Sangat suka shopping. Siapa kat sini? Dan suami tolong jangan halang bini anda shopping. Okey, cuba komen. Anda tu suka shopping apa? Cuba komen. Kan, kita shopping apa? Okey, macam saya nak share ni. Janganlah halang bini. Kita ni lelaki yang alfa ni. Lelaki yang kata kita ni lautan laut sanggup keredah. Lautan api sanggup ku berenang. Macam-macam Tapi tak bagi pun bini shopping. Okey. Perempuan ni kenapa dia suka shopping? Kenapa? Okey, cepat. Wahai sahabat-sahabat aku perempuan sekalian, saya nak backup anda ni. Kenapa anda suka shopping? Sebab anda fikir keluarga. Betul tak? Betul tak? Okey, betul tak? Anda shopping sebab anda fikir keluarga, betul tak? Hey, aku shopping apa? Cakap dekat suami. Aku shopping barang baby, baju baby, kan, baju anak, baju baby. Aku shopping barang-barang keperluan rumah, keperluan. Tapi suami tak faham. Sikit-sikit shopping. Habis kita sebagai lelaki ni berusahalah buat bisnes. Berusahalah kerja makan gaji gila-gila. Kita ni lelaki ni, nak cakap lelaki ni, aku geram ni. Sangat aku tak boleh. Geram sangat. Ini isteri. Okey, ini suami. Okey, Meh. Aku geram ni. Saya nak betulkan benda ni. Kalau saya tak betulkan benda ni, korang buat benda sama je, salah benda sama. Lepas tu duk salahkan bini, salah bini. Suka dia je. Geram aku. Meh. Suami, kau penat-penat pergi kerja pagi, petang, siang, malam. Pukul 7 pagi dah kena keluar dah. Balik rumah pukul 7 malam. Contoh, gaji kau dapat 3,000 dia saya kata contoh. Gaji yang kau dapat 3,000 ni untuk siapa? Cepat. Untuk siapa? Gaji 3,000 ni. Penat-penat lelah ni. Buat bisnes. Kalau buat bisnes, dia tak ada 7 pagi. Dia 24 jam. Buat bisnes 24 jam. Penat lelah. Buat gini. Kita buat ni. Dapat gaji, dapat bisnes ni. Untuk siapa? Cepat. Untuk siapa gaji ni? Untuk bini. Untuk anak-anak. Kalau kita tak cukup duit, kita tak cukup makan, tak apa. Laki gentleman ni dia macam ni. Ayang. Yang penting ayang sihat. Yang penting ayang dapat makan elok-elok. Yang penting anak cukup. Abang tak makan pun tak apa. Itu gentleman. Yang penting abang makan nasi, kicap pun tak apa dah. Itu laki gentleman. Laki yang fikir untuk bini, fikir untuk anak dia. Baru gentleman. Okey? Bukannya laki gay tu kapepes anak. Ini cakap apa? Laki gay tu kapepes anak. Kau tak apa, tak kahwin lagi. Saya tak nak sebut siapa-siapa yang tahu, yang faham tahulah, yang viral kan. Okey. Jadi kalau kau fokus 3,000 ni untuk family, ini ada panggil wajib. Yang aku duk geramnya, yang kita ni penat lelah 7 pagi 7 malam buat bisnes gila-gila, 3,000 ni kau bagi dekat kawan. Tolong kawan, tak ke gila apa? Lepas tu bagi bukan kat kawan, bagi hutang kat kawan. Lepas tu duk tolong perempuan lain kat luar. Suka-suka dia je. Bini nak shopping, duk maki bini. Suka hati dia lah. Dia untuk keperluan anak kau juga. Kau ni sedap-sedap je main. Lepas, lega. Lepas tu isteri beranak 9 bulan. Sakit perut dia beranak. Dia beli barang-barang untuk keperluan dia. Nak berpantang lah. Baju baby anak lah. Bagi dia beli lah. Lepas tu dia beranak macam nak mati. Dah berjihad dah beranak. Tiba-tiba kau boleh bagi duit kepada kawan kau. Boleh pula bagi, kesiannya dekat, minta maaf sebut lah. Kesiannya dekat janda sebelah, tolong dia lah. Banyak yang WhatsApp saya tau. Saya bukan reka cerita. Student saya ramai. Ramai yang WhatsApp saya sedih tau. Cikgu tolong, cikgu nasihat. Saya baca Saya baca satu yang alah, jangan sebut. Alah, saya sebut benda tu. Ramai yang PM saya. Sedih tau. Aduh, geram aku. Nanti baca panjang pula. Tak apalah, saya buat conclusion. Cikgu
Tolong saya cikgu. Kenapa suami saya ni cikgu? Dapat gaji dia pergi tolong kawan dia cikgu. Ada yang tu dia tolong janda dekat luar beli peti sejuk, babe. Kau ingat murah peti sejuk? Kesiannya dekat dia, kita tolong dia. Habis dekat rumah makanan tak cukup. Kenapa macam tu? Kenapa orang kita ni suka sangat buat benda yang terbalik tau, terbalik. Bagi duit kepada bini ni dan bini beli untuk barang shopping untuk anak-anak, dah jadi wajib dah. Yang jadi dia tak wajib, tolong kawan, bagi hutang kat kawan. Sangat suka bagi hutang kat kawan. Saya nak tanya soalan ya. Kalau korang bagi hutang kat kawan, kawan bayar balik tak? Siapa kat sini yang kawan dia bayar balik? Cuba komen, siapa kat sini yang kawan dia bayar balik hutang? Korang akan tengoklah. Okey, korang akan tengoklah betapa ramai yang komen, aku bagi hutang dekat kawan tak pernah bagi pun, tak pernah bayar. Lari pun ada. Kawan ni dia boleh datang, pergi. Tapi bini ni, anak-anak ni buka mata nak tengok bini, tutup mata mimpi bini. Suami suka nampak hero. Kenapa hero? Dekat kawan-kawan nampak hero. Aku hebat dapat tolong kawan aku gini-gini. Kita hero kalau kita ni Papa Zola ni. Papa Zola kebenaran, bantu isteri. Kalau kita nak jadi betul-betul Papa Zola, baru betul simpan duit, fikir. Aku nak simpan duit, aku berusaha, aku nak bawa pipi pergi apa? Pergi bersukan, pergi cuti. Anda kena tengok Papa Zola. Papa Zola tu, ya Allah, betul dia buat macam tu. Bersusah payah suami buat Grab rider apa semua gini susah payah untuk siapa? Untuk bawa anak, bagi the best untuk anak, bagi the best untuk bini. Baru betul. Anda jangan halang bini anda shopping, sebab mereka shopping bukan untuk diri mereka je, untuk anak-anak ni. Bagi mereka duit banyak-banyak. Saya bagi dekat bini saya dekat bukan 3,000 untuk shopping je sebulan. Kena bagi, laki-laki kena macam tu. Laki jangan lembek. Kalau kadang-kadang bini pakai duit dia, saya bagi balik. Okey, saya pulang balik ni. Bagi balik duit kat dia. Sebab dia dah pakai duit dia dah. Macam tu. Lelaki yang kawam betul macam Papa Zola. Ya, betul. Ni apa dia? Ni saya geram ni. Apa ni? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki ni kuat di atas perempuan. Nampak tak? Dia punya setnya dia. Jangan sebut. Dia cakap lelaki ni kuat di atas perempuan. Dia fikir yang tu je. Dia fikir lelaki ni ada, tak payah cakap lah kau kuat. 5 minit je. Bini tak puas pun. 5 minit lepas. Lega. Hari ni lega. Bini cakap, alah aku tak puas. Kau dah lah sebulan sekali. Sebulan sekali. Kan? Ingatkan dah mati pucuk. Dah lah sebulan sekali. Lepas tu 5 minit je. Lepas tu cakap, kuat. Lepas tu cakap nak kahwin 2. Kuat. Aku bukan cerita benda-benda aku buat-buat, bukan. Aku ni dah ramai orang PM, dah ramai orang share masalah. Suami cakap kuat, nak kahwin 2, 5 minit je. Tu pun 5 minit, ada 2 minit. Tu biar awal, keluar awal. Demo, demo lembek. Gerai aku. Faham tak? Janganlah kita ni nak Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah kenapa. Fikirlah, fikir. Macam Papa Zola tu fikir, okay? Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kenapa isteri shopping? Kenapa? Yang pertama memang untuk keperluan keluarga. Kenapa dia shopping? Cepat. Kenapa? Cepat. Dah pukul apa dah? Dah pukul 10 lebih dah. Okey, cepat. Saya ada orang nak datang pukul 11. Saya nak rehat jap. Untuk keperluan isteri, saya dah spend berpuluh ribu dah. Beranak, dekat-dekat 10,000 beranak saja. Guna duit saya. Bibik 15,000, bulan-bulan 2,000. Anak 3,000 sekolah. Keperluan saya 30,000 sebulan. Sebab saya nak bagi the best untuk anak bini saya ni. Saya tak bagi duit ke orang. Orang PM saya, cikgu tolong saya nak RM100. RM100 aku tak tolong. Sebab kau tak usaha, kau duk minta duit dengan orang. Baik RM100 aku bagi kepada anak aku, beli. Baik RM100, okey. Saya tolong orang susah, orang yang memang perlukan. Aku bagi ke jiran kau pergi susah. Daripada kau tiba-tiba PM aku tak kenal, tiba-tiba nak duit. Memang tak. Betul. Yang kedua, kenapa bini suka shopping? Sebab itu dipanggil me time. Okey.
Ada belajar dengan saya. Kena tengok video sampai habis. Lelaki tengok, please lah tengok video sampai habis. Okay. Suami tak pernah marah saya nak beli. Alhamdulillah. Itu suami yang sangat terbaik. Ada kali saya guna duit saya sendiri. Ada kali saya minta suami. Alhamdulillah, itu suami terbaik. Okay, macam ni. Suami kena faham kenapa isteri shopping. Shopping dekat Shopee apa ni? Sebut macam tu lah. Dekat TikTok Shop. Kenapa isteri suka shopping dekat TikTok Shop? Sebab sebenarnya itulah me time mereka. Dipanggil me time. Kita wajib untuk jaga hati bini. Dengan jaga hati bini dengan apa? Dengan berbanyakkan me time. Itu jaga hati bini. Kita kena faham. Bini aku perlukan me time dia. Lelaki, kenapa lelaki boleh pula me time dia pergi jumpa kawan-kawan. Boleh pula lelaki me time. Dia pergi minum minum dekat kedai. Dekat kedai mamak contoh. Dia boleh pula pergi isi okok contoh. Dia boleh pergi itulah futsal, main game, mancing. Boleh pula kita lelaki me time. Tapi kenapa bini tak boleh me time? Kita pula marah, maki bini. Awak ni live. Patutlah saya boleh lekat live cikgu, panggil saya cikgu. Sebab cikgu baik dengan anak bini. Saya tak boleh. Saya munafik kalau saya cakap kau kena buat baik dengan bini, tapi saya bergaduh dengan bini saya. Saya munafik. Saya dah kahwin dengan izin Allah, masya-Allah subhanallah. 11 tahun saya kahwin dengan izin Allah, alhamdulillah. Boleh kira 5 kali saya bergaduh dengan bini. 11 tahun kahwin. Kalau bergaduh, kami tak bergaduh mulut. Kami bergaduh dekat wasabi. Dekat mulut tak pernah bergaduh. Kalau saya tak puas hati dengan dia, saya diam diri. Saya pun tegur dekat wasabi. Itu je. Saya tak pernah pukul bini, tak pernah maki bini, tak pernah ni. Jadi oleh kerana itulah saya kena mengajar benda yang saya buat. Anak saya tak pernah maki hamun anak. Anak saya 2 orang tak pernah bergaduh 2 orang. Seorang 11 tahun, seorang 6 tahun dan dapat baby baru pula. Dan saya melihat perangai baby baru ni macam sama je dengan abang dia. Ketiga-tiga mereka ni pendiam. Ketiga mereka ni baik gila. Ketiga mereka ni berkasih sayang. Sebab hari-hari saya peluk mereka. Saya cium, saya ucap terima kasih. Saya puji mereka. Sebab tu saya boleh share ilmu ni sebab saya buat. Kalaulah aku tak buat, macam mana aku nak share? Tak boleh, munafik. Okay. Isteri cikgu tak. Isteri saya bukan cikgu. Dia pendiam. Dia walaupun dia suruh rumah, tapi saya bagi dia bibi. Lepas tu ada pula confinement lady. Bayar 4,000 pula confinement lady untuk jaga beranak. Sebab tu saya boleh buat live. Okay. Boleh? Faham? Okay. Kembali balik. Kenapa bini suka shopping? Ini me time. Me time untuk dia release segala penat lelah dia. Release. Dia stres dengan, contoh kalau di rumah. Stres nak kemas rumah. Di kemas rumah, anak kemas lagi. Bini kemas 1 jam. Anak kemas 5 minit. Oi, di kemas 5 minit anak tu, bini kena 1 jam pula kemas. Sebab tu lelaki sejati, cari bibit pada bini. Saya fikir macam mana aku nak buat bini aku ni supaya dia jangan langsung stres dekat rumah dia. Kena ada bibit. Saya bayar 2,000 sebulan untuk bibit. So bini saya happy gila. Saya balik lambat tak apa. Rumah saya sebelah aje. Semalam balik pukul apa Pukul 12 balik. Duduk tolong orang, bomo pula dah. Membantu orang ada sihir, orang ada saka, macam-macam. Gangguan. Orang ada masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah mak ayah. Macam-macam. Ada kalau anda macam ni. Kalau anda ada masalah dengan suami anda apa semua. Masalah dengan anak-anak, masalah dengan mak ayah apa semua. Anda boleh tengok dekat profil saya. Klik profil saya. Tengok kat bawah, klik tekan. Anda beritahu masalah anda. Panjang lebar pun tak apa. Cikgu, saya ada masalah suami saya macam ni. Suami saya curang. Ada suami gay, macam-macam suami. Ada cerita masalah anda. Okey, lepas ada cerita, jangan voice note tau. Anda voice note, saya nak buka balik. Alah, nak kena dengar voice note dia balik. Kadang-kadang suara, Assalamualaikum cikgu. Cikgu tolonglah saya. Ada masalah dengan suami. Hihi. Manja suara kau, jangan. Aku ni lelaki yang tidak kuat iman. Kadang-kadang terbabas juga. Kadang-kadang rasa, bahaya ni. Janganlah.
Semalam cikgu cakap pukul 9 cikgu dah dimulai mimpi. Itu dulu kalau saya fokus tahajud memang saya akan tidur awal. Tapi sekarang tak boleh. Ramai orang perlukan saya. Saya merawat malam. Sebab tak sempat. Waktu pagi saya buat live. Okey, lepas tu saya duduk balas semua yang wasabi apa semua tu. Lepas tu tengah hari pula saya duduk edit video sekian gini. Lepas tu malam barulah saya sempat untuk sebab saya dah settle semua WhatsApp. Sebut lagi nama tu sebab saya dah settle semua yang PM saya. Malam barulah saya akan settle yang mana-mana yang perlukan bantuan. Jadi siapa-siapa yang ada masalah, tak apa, PM tepi, PM saya, cerita semua masalah. Ada masalah dengan ayah, ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan anak. Free je, saya tak ambil charge pun. Cumanya ada berlaku kena charge juga, iaitu teruk sangat dah. Okey, teruk sangat ni, anda kena ambil air ikhtiar. RM100 je, saya tak camai pun. Ataupun anda nak belajar ilmu yang tahap tinggi-tinggi lagi. Okey, macam tu. Tengok dekat profile Tengok dekat profile. Saya share ilmu-ilmu tentang kefahaman-kefahaman agama. Saya share juga ilmu tentang silaturahim. Macam mana nak betul. Ramai student saya yang dah belajar, orang lama apa semua kan. Saya lebih 30,000 student dah. Saya dah bantu dengan izin Allah, masya-Allah. Hidup saya macam ni lah hidup saya. Bangun tidur, aku buka wasabi, balas WhatsApp orang, voice note. Kadang-kadang saya pernah voice note 45 minit. Saya pernah voice note 1 jam. 1 jam aku voice note orang. Kadang-kadang setengah jam. Bergantung rezeki lah. Bergantung rezeki. So, dia seronok dengar. Itulah saya punya rutin harian saya. Daripada tidur, bangun tidur. Okey, kembali balik. Kenapa isteri anda suka shopping? Sebab mereka nak ada me time. Mereka nak release tension daripada masalah anak, masalah suami, kalau kerja, masalah tempat kerja, serabut aku gini. Jadi mereka perlukan me time. Jadi bagilah bini tu shopping. Jangan maki hamu bini. Ni maki hamu bini. Bagilah duit pada bini. Ni yang abang tak tahu nak beli. Saya tak tahu nak beli baju bini apa semua. Saya bagi duit je. Bagi duit. Ataupun ayah guna duit ayah dulu. Claim abang. Diklaim. Bang, saya dah total bulan ni bang 3,000. Okey. Saya pun claim. Saya tulis kat situ barang-barang keperluan. 3,000, 2,000, ikut dia lah. Macam tu. Okey. Jadi, kita janganlah maki hamu bini. Kadang-kadang bini ni emosi dia sangat kuat. Yang ni. Kebanyakan perempuan sangat beremosi. Ni. Apabila emosi dia nak jaga emosi dia kena shopping. Tu. Shopping lah dapat kurangkan emosi dia. Janganlah marah dia shopping. Bagilah dia shopping. Ataupun senang macam ni. Akak-akak sekalian, kalau stres, add to cart je. Add to cart. Yang check out, bagi suami check out. Abang, saya dah add to cart, harga dia RM100 bang. Abang check out lah. Bagi dia check out. Suami gentleman, check out lah untuk bini. Ni asyik bini je check out pakai duit dia. Bini ni saya cakap penat lelah bekerja ni. Kerja macam yang gila kan. Pagi, petang, siang, malam apa semua. Untuk siapa? Untuk keluarganya lah. Suami pula untuk kawan. Sikit-sikit kawan. Tolong kawan. Kenapa macam tu? Mana boleh? Kita pernah bekerja. Ada yang gaji RM10,000 tau. Cikgu tolong saya cikgu. Suami saya gaji RM10,000. Duit dia habis dekat kawan. Allahu Akbar. Kita kena kesian kat kawan. Tak boleh. Kesian dekat bini dulu. Kesian kat bini. Duit tak cukup. Korang cakap korang nak pergi umrah. Cakap nak pergi haji. Kenapa dapat gaji tak simpan duit? Mana yang lebih banyak pahala? Simpan duit pergi umrah, simpan duit pergi haji dengan tolong kawan, bagi dia duit, bagi dia hutang. Mana yang lebih wajib? Cepat. Aku geram betul orang macam ni. Yang lebih wajib simpan duit. Terima kasih bagi gift. Simpan duit waktu kecemasan, simpan duit nak pergi haji, simpan duit nak pergi umrah. Itu wajib. Tapi kenapa kita kalut nak tolong orang? Kesian kat orang, kesian nak tolong orang. Kalau RM1, RM2, no halal. RM1, RM2. Tak kacau pun gaji kita RM1, RM2. Nak bagi kat masjid RM1, RM2. Nak tolong orang buta RM1, RM2. Tak kacau pun. Orang tu tengah susah, lapar. Bagilah RM10 bagi makanan. Tak ada masalah pun. Jadi masalah terover sangat. Terima kasih bagi gift. Ada orang yang sanggup gadai emas tau. Kenapa? Nak tolong kawan. Anda tengoklah komen-komen. Macam-macam komen tau. Siapa-siapa yang ada sejarah. Suami suka sangat tolong kawan dia. Cuba komen. Apa berlaku? Kawan tipu kawan. Terima kasih bagi gift. Anda tengoklah komen lagi. Ramai akan komen, ramai akan setuju dekat saya. Ada yang sampai bankrupt sebab tolong kawan. Bayangkanlah,
Dia Allahu Akbar. Baik duit tu disimpan, pergi umrah, pergi dengan bini. Saya first umrah saya ambil package yang paling mahal dengan bini saya. First. Yang kedua saya pergi dengan ustaz lah. Yang pertama saya DIY. Orang tanya kau DIY habis berapa? Saya diam. Sebab dia fikir kalau DIY boleh murah. Saya DIY yang mahal. Saya pernah pergi hotel yang paling mahal dengan bini saya, anak-anak saya, 3,000 sehari. Tapi saya tak share pun dekat sosial media. Kenapa aku nak share sosial media? Aku happy dengan keluarga aku. Tak perlu aku nak share aku di hotel mahal lagi. No, happy. Kenapa kita nak share happy kita dekat orang? Nanti orang jealous. Dia start lah, minta maaf sebut. Dia start lah menyondol. Faham tak? Batu bahaya. Kita happy-happy kita je. Tak payah share ke orang lah. Tak payah nak up status lah. Tak payah nak cerita aku bahagia hari ni makan gini-gini. Saya kadang-kadang keluar makan dengan bini 200. Makan berdua RM200 sekali makan. Tapi tak rasa mahal pun. Sebab apa? Sebab saya nak bagi isteri saya, suami pula. Isteri aku rasa seronoknya, terima kasih bang belanja. Tapi tak share pun dekat luar. Kalau tak hari-hari tunjuk gini-gini. Bahaya share kat luar. Kadang-kadang baju saya pakai, harga 800 kadang-kadang. 500. Tak saya tak share kat luar. Saya pakai sebab apa? Ini aku rasa apa? Aku rasa seronoknya aku buat bisnes gila-gila. Aku nak rasa untuk diri aku. Saya pun ada juga shopping saya. Saya pernah shopping, saya ni susah nak tidur. Sebab otak banyak fikir kan. Nak selesai masalah orang macam mana, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kadang-kadang kita jam. Ya Allah, aku dah bagi dah tips A tak jadi, B tak jadi, C tak jadi. Macam mana, ya Allah, jam. Tak boleh tidur. Saya terpaksa beli satu alat. Harga dia 6,000 tau. 6,000 aku spend duit untuk apa? Boleh tidur. Alhamdulillah boleh tidur dah. Alat tu pasang je dekat rumah. Spend banyak, spending saya banyak. Tapi yang masuk pun banyak. Sebab apa? Saya nak bagi the best. Faham tak? Okey, boleh. Okey, kita pergi seterusnya. Sikit lagi. Sebab nak habis dah sikit lagi. Kenapa isteri shopping, me time, retention dan juga untuk jaga emosi dia. Okey, sekarang ni. Siapa kat sini yang rasa, isteri-isteri sekalian lah. Ramai isteri, saya tahu ramai isteri ni. Okey. Siapa kat sini yang rasa dirinya kuat beremosi? Cuba anda bagi, saya nak tengok betul tak anda kuat emosi. Saya nak anda bagi birthday anda, bagi suami birthday anda, isteri birthday isteri. Alah, apa aku sebut ni? Suami birthday suami dan juga isteri birthday bagi. Saya nak check sebab saya bagi masa dalam 10 minit sebab saya nak rehat ni. Saya nak rehat, nak kena ada tenaga nak merawat orang ni. Kalau tak saya sakit nanti. Cepat. Anda bagi birthday suami dan birthday anda. Saya nak dua. Jangan bagi satu, bagi dua. Cepat. Di sini anda dapat tengok aku ni sebenarnya orang beremosi ke tidak. Ada orang, saya cek, akak bukan orang emosi. Tapi cikgu saya ni stres selalu, emosi saya. Alamak, habis bateri ke? Saya cakap akak, ada. Saya cakap akak emosi sebab suami akak. Suami akak orang yang telah buatkan, saya nak buka ni. Tapi takut ada password. So tak boleh tunjuk lah, takut ada password. Akak jadi macam ni sebab suami akak orang macam tu. Sebab tu akak beremosi. Akak dulu ingat tak waktu akak sekolah dulu? Akak emosi tak? Cikgu waktu saya sekolah saya tak emosi cikgu. Betul lah tu. Mana akak ni beremosi sebab suami. Macam tu. So kita nak check kita macam mana. Okey, boleh. Saya nak pick tu Mariana, akak Mariana. Saya pick je. Mariana Osman. Okey. Ambil saya bagi masa 10 minit sebab saya busy ni. Suami, kita tengok suami. Anda tengok suami emosi ke tidak? Akak emosi ke tidak? Okey, 82. Sistem ni saya buat sendiri tau. Saya belajar dengan Ustaz Amy. Ustaz Amy belajar dengan Tok Guru Pondok. Jadi dia ada kitab dia. Saya pun lupa kitab dia, lupa nak tanya. Lepas tu daripada kitab tu saya convert kepada sistem. Alhamdulillah dengan izin Allah dah bantu ramai orang dah. Saya dah test lebih 300 orang. 500 orang ada. 500 orang sistem ni. Alhamdulillah ramai yang suka, seronok dekat sistem ni. Okey. Apa yang saya melihat di sini, suami umur 44, akak umur 48. Okey, akak tua. Betul tak akak tua 4 tahun daripada suami? Mana? Akak Mariana Okey, saya bagi masa 10 minit je. Saya nak cepat ni. Saya dah penat dah ni. Mana akak Mariana? Okey, betul tak Saya takut saya salah kira. Okey. Sekarang kalau tengok kat sini sebenarnya akak kurang beremosi. Cuba tengok. Satu, emosi. Ini emosi luaran. Emosi luaran macam mana cikgu? Emosi luaran ni kalau kita benda kecil kita kecil je lah. Akak orang yang tidak beremosi sangat. Satu je. Dan akak memendam satu je. Sikit je emosi akak. Tapi suami akak yang paling banyak emosi. Betul tak?
Dia suami akak ni orang yang, apa dia? Orang yang suka sangat kena ikut SOP dia. Kadang-kadang dia boleh jadi narsistik. Dia seorang je betul. Emosi kuat ni. Ini emosi kuat. Okey. Akak boleh stres dengan suami disebabkan oleh emosi dia. Akak bukan, ya betul, tengok-tengok Macam mana saya tahu? Saya tak kenal akak pun. Ini ilmu. Okey. Akak waktu dulu, zaman sekolah dulu, akak bukan orang yang beremosi sangat. Akak orang yang banyak idea, sangat banyak idea. Akak jenis ni kak. Akak kerja apa sekarang kak? Okey, fikir akak banyak, otak akak banyak fikir. Akak aktif. Akak seorang yang suka merebut peluang. Tapi saya pemendam. Macam ni. Akak pemendam, ada satu je akak. Akak tak kuat pemendam sebenarnya. Tapi disebabkan oleh, kenapa akak jadi kuat memendam? Sebab suami yang teruk perangai. Apabila suami teruk perangai, dia akan jadi, akak jadi pemendam. Sekarang suri rumah. Okey, boleh faham. Okey. Lagi saya tengok suami dulu. Okey. Tapi suami ni walaupun dia kuat emosi, kadang-kadang dia ikut je kata akak. Betul kak? Sebab akak ketua. Akak leader. Suami ni leader boleh, follower boleh. Okey, suami akak emosi tapi last sekali dia ikut je akak. Dia malah nak bergaduh. Sebab akak orang yang banyak idea. Suami kurang, tak banyak sangat pun idea. Okey. Lagi saya melihat di sini, suami ni dia ada tak macam mudah ditipu kak? Tapi dia ada SOP. Kadang-kadang dia kedekut. Takut-takut dia kedekut dengan akak. Dia kedekut tak dengan akak suami ni? Dia kedekut dengan akak ni. Saya tengok macam dia ada coding kedekut. Ke dia tak? Kalau dia macam ada dua. Kalau dia kedekut dengan akak, dia akan macam ni. Dia ada dua Kalau dia kedekut dengan isteri, dia akan suka belanja kawan. Kalau dia kedekut dengan kawan, dia akan belanja isteri dia. Dia macam tu. Dia ada dua suami ni. Dia mudah ditipu. Okey, kalau dia kedekut dengan isteri, dia akan baik dengan kawan, dia mudah ditipu kepada kawan. Dia macam tu. Tapi kalau dia kedekut dengan kawan, bagus. Dia kena kedekut dengan kawan. Dengan isteri, dia kena belanja kau-kau punya dengan isteri. Belanja kau-kau, dating, beli hadiah, macam-macam dekat bini. Beli hadiah. Hari tu beli apa kat bini? iPhone. iPhone 16 ke apa. Bagi hadiah. 8,000 beli kat bini. Saya pun beli juga untuk diri saya. Yang ni berapa? 8,000. Ni phone yang Samsung. Saya suka Android. Bini saya suka iPhone. Okay. Bagi hadiah yang mahal-mahal pada bini. Okay. Lepas tu saya melihat akak ni sebenarnya ada... akak ada coding kaya ni. Bukan. Akak ada coding kaya kak. Coding multi-billionaire kak. Akak ada coding kaya ni. Multi-billionaire. Akak tak buat bisnes kak? Akak buat bisnes kak? Akak ada coding kaya ni kak. Coding kaya macam mana cikgu? Dia mudah, duit tu mudah masuk kat dia. Coding kaya. Ni, bini saya ada coding kaya. Bini saya, dia buat investment. Dia, waktu dia sebelum beranak lah, dia boleh buat sehari, lebih kurang 500 ke 1K USD. Dia investment dalam, ni kripto. Tak menjadi. Okey. Akak ada ni kak. Mesti kena ada seorang pelaris ni. Tengok siapa yang pelaris. Suami akak ke anak-anak akak? Kok suami akak ada pelaris. Kalau akak ada coding kaya, suami ada pelaris, jangan bergaduh. Okey. Kalau bergaduh memang boleh menyebabkan bisnes akak tak jadi. Salah cikgu, saya ni B40. Dengan anak bini alhamdulillah saya tak kedekut. Alhamdulillah. Tak ada anak cikgu. Okey, tak apa. Tak ada anak, kita tengok suami. Kita tengok suami ada kode pelaris tak? Saya tengok suami. Suami ni ada coding kaya juga ni. Dua-dua ada coding kaya ni. Multi-billionaire. Macam bini saya. Saya ada coding pelaris. Macam banyak. Macam ada pelaris ni. Suami dia duit atas angin. Dia kerja apa suami ni? Duit atas angin. Kak, suami kerja apa ni kak? Dia buat bisnes ke? Jarang saya jumpa suami isteri ada coding kaya. Sangat jarang. Jarang, memang rare ni. Lagi saya tengok kat sini.
Akak kuat bebel akak Walaupun akak tak emosi. Akak ketua. Akak kuat bebel akak Bebel pada suami. Ada bebel tak? Sekarang dah balik kampung, kerja kampung. Akak kuat bebel tak pada suami? Hari-hari bebel tak? Sebab saya nak ada kaitan. Nak kaitan coding kaya dengan coding bebel ni. Coding bebel pun dah. Hihi, hi suka. Akak. Lagi saya cerita. Saya nak tengok dulu. Berapa minit lagi tinggal? Okey. Saya nak tengok lagi. Akak ada coding apa lagi? Akak ada coding... lah banyak coding kaya ni. Akak ada seni. Akak ada seni apa kak? Orang perempuan cikgu biasalah. Jangan biasakan benda yang dah biasa Okey. Macam ni kak. Akak kena hati-hati ni. Akak sebelum ni buat bisnes apa kak? Okey, akak ada coding. Akak macam bini saya. Bini saya ada coding multi-billionaire. Memang dia boleh buat hari tu sebulan 70,000 dia buat. Seronok kan? Saya ada coding pelaris. Okey. Akak macam ni kak. Suami ada coding kaya. Suami kerja kampung Akak ada coding kaya. Okey. Akak perasan tak? Kalau akak waktu kahwin, akak dah kahwin berapa tahun kak? Bagus ni macam ni. Saya nak cerita tentang pengurusan emosi sebenarnya, tapi bolehlah ada kaitan lah pengurusan emosi. Kenapa isteri kena shopping? Okey, akak cepat. Saya happy sebab dua-dua ada coding kaya. Memang jarang jumpa. Yang saya jumpa selalu macam ni. Suami ada coding kaya, bini ada coding pelaris. Okey, tengok. 10 tahun akak kahwin dengan suami Okey. Akak perasan tak? Sewaktu awal kahwin, 1 tahun pertama yang kahwin waktu ni akak sedang bercinta Okey. Waktu akak bercinta ni, akak perasan tak? Duit akak senang masuk. Perasan tak? Duit mudah masuk. Waktu awal-awal bercinta dulu. Duit atas angin. Duit atas angin maksudnya apa? Dia buat bisnes yang contoh affiliate. Betul. Bukan orang lain. Kenapa balas? Akak Mariana. Akak Mariana betul tak? Ke Arsyad tu suami pada akak? Perasan tak? Awal-awal kahwin, masa tengah bercinta-cintun, betul kan? Waktu tu memang tak tahu duit mudah masuk. Bukan suami Tiba-tiba Abang Arsyad tu cakap betul. Okey. Akak dua-dua coding kaya kak. Coding kaya kak. Apabila bercinta, coding kaya kuat. Tapi apabila bergaduh, bermusuh, coding kaya drop. Itu diri akak. Macam tu kak. Saya student coaching datang ni, 2 orang datang sini ni nampak ni. Ni kursi ni. Kursi 2 orang ni. Bini kat situ, suami kat situ. Saya tengok suami dia ada coding kaya. Macam suami akak, macam akak sama. Suami coding kaya. Isteri coding pelaris. Okey, patutlah. Perasan waktu bercinta dulu, duit banyak mudah masuk kak Waktu bergaduh akak tengoklah teruk. Okey. So, saya cakap, abang ada coding kaya ni bang. Cakap, cikgu memanglah projek saya banyak cikgu. Waktu saya berkahwin dengan isteri saya ni cikgu, ya Allah cikgu, 13 projek datang kat saya. Saya tak tahu datang dari mana cikgu. Sebab apa? Isteri mencintai suami, suami mencintai isteri. Love. Waktu awal kahwin dulu. Cinta tu. Emosi tak ada waktu ni. Tapi apabila dah lama kahwin, berbulan bertahun kahwin, emosi banyak, suami buat silap, isteri buat silap, bergaduh, isteri pelaris ni ada magnet. Kodi ni, awak ni pelaris. Saya pelaris. Sebab tu saya tak boleh bergaduh bini. Bergaduh dengan bini, drop. Kalau bini saya bergaduh dengan saya, bisnes saya drop. Kalau saya bergaduh dengan bini, bisnes saya drop. Lepas tu kita kena tahu kodi ni. Kadang-kadang pelaris tu ada dekat anak. Okey. Jadi, lepas tu, apabila bini ni ada pelaris, dia dapat tarik magnet yang sangat kuat. Dia tarik ke mana? Sebab bisnes kerja je. Dia kerja bukan gaji. Dia akan menarik kekayaan dekat suami. Suami akan dapat kaya. Sebab bisnes, sebab bini mencintai suami. Tapi once dah broken, macam broken. Suami buat hal, suami buat taik. Pelaris dia ni, dia akan menolak yang sangat kuat. Tolak kuat bila dia tolak kuat, suami jadi apa? Drop bisnes dia. Cakap cikgu, drop. Sampai apa dia? Dia terpaksa guna gaji bini buat bayar komitmen. Macam mana nak tengok coding pelaris? Anda boleh tengok dekat profil saya.
Profesor saya ada tengok, ada klik, ada turun bawah, cikgu, macam ni saya nak tengok, saya ni ada kodi pelaris ke tidak. Anda wasabi saya, dekat profesor saya, boleh? Saya akan beritahu cara-cara untuk check macam mana. Boleh check terus, tak perlu nak tunggu-tunggu lama. Okey. Ataupun check lah untuk anak-anak. Ada orang check untuk anak dia. Oh, anak dia memang ada kodi pelaris. Dia jaga gila. Gila-gila jaga anak dia. Memang kaya. Cakap betul cikgu, anak saya ni kalau anak saya pergi kedai bini saya, meroket say dia. Betul lah, pelaris satu. Anak ada pelaris satu. Bukan pelaris gym, bukan. Ini semula jadi yang Allah Ta'ala bagi. Ada budak tu dia jenius. Allah Ta'ala bagi kelebihan dia. Ada budak tu dia pandai memanah kelebihan dia. Ada budak tu dia pandai mengira kelebihan dia. So ada budak tu dia memang ada pelaris. Sama juga dengan isteri. Okay. Jadi saya kat abang, isteri, menangis isteri sebab apa? Dia doa buruk-buruk pada suami dia. Sebab itulah suami dia bisnes dia drop. Akak ada koding pelaris. Kalau akak ada koding pelaris, suami ada koding kaya, doa elok-elok untuk suami. Dan akak kena belajar cara handle emosi. Shopping lah, perempuan shopping lah. Shopping boleh turunkan emosi dia. Yang dia stres, turunkan. Dan dia lupa dah masalah suami dia. Sebab dia tahu suami dia ada koding kaya. Baru bisnes dia naik balik. Ada seorang tu student saya daripada Johor, dia ada koding pelaris. Okay, suami dia tak ada koding. Kalau dia bergaduh je dengan suami dia, bisnes dia drop. Kau drop. Sehari dia dapat, kalau sehari standard 5 ke 6K dia dapat sehari. Dia kedai, restoran. Bergaduh je dengan suami, drop 1K je sehari. Start pada hari itu, start dia belajar dengan saya, dia jumpa saya, dia pun kena sihir. Saya ada buang sihir dia, jumpa saya, start pada hari itu, Masya Allah Subhanallah, bisnes dia stabil. Cakap, cikgu, sebelum ni bisnes saya cikgu, 1,000. Kadang-kadang tak ada say cikgu. Gitu. Jadi kalau anda tahu ada koding pelaris, koding kaya, jaga. Akak mana akak tadi? Akak nak kaya tak akak? Sebab itulah akak buat bisnes tak jadi kak. Akak bergaduh selalu dengan suami, bergaduh. Suami yang banyak emosi kak, tapi akak yang banyak bebel pada suami. Akak nak kaya kan? Bermula hari ini tutup mulut, jangan bergaduh. Turunkan emosi akak dengan akak pergi TikTok shop, akak itu cut je. Jangan check out je habis duit. Habis duit. Akak fikir macam ni, aku nak itu cut, nanti aku nak beli. Suatu hari nanti, sebut nama. Nama apa? Mariana. Suatu hari nanti, Mariana, kau dah tak perlulah itu cut. Kau terus check out. Tak sempat nak itu cut, cuba take out. Hari ni aku nak pergi shopping je. Aku nak itu cut. Aku nak kaya, lepas ni aku nak kaya. Aku nak settle hutang. Aku nak jaga hati suami aku. Akak buat macam tu kak. Akak tengok, kalau akak buat bisnes, sebab akak ada koding kaya, akak cepat dapat duit daripada orang lain kak. Cepat kak. Orang yang ada koding macam ni, laju. Dia macam budak jenis lah. Budak jenis, dia cepat pada orang lain. Jaga emosi. Sebab tu dah saya cerita tentang emosi. Akak shopping tu memang boleh kurangkan emosi. Serius cakap. Macam kalau orang lelaki dia seokok. Ada kaitan ya koding tu. Ya, sebab tu saya buat dua-dua. Mesti ada kaitan dengan pasangan. Mesti berkait rapat punya. Sebab itulah nak datang coaching saya ni kena berdua. Sebab saya akan cek berdua. Kalau kita cek seorang kita, dia tak faham. Lelaki nak cepat hilang emosi, dia seokok. Perempuan nak cepat hilang emosi, takkan dia seokok. Jarang tengok perempuan yang seokok. Dia akan shopping. Pergilah dekat TikTok shop. Shopping dekat TikTok shop. Itu kat je. Tapi angan-angan yang aku lepas ni akan check out. Gitu. Lepas tu pentingnya. Pentingnya belajar macam ni. Akak ada koding kaya ni. Okey, dah 10.40 dah. Student saya lagi sampai. Saya minta maaf. Akak kena dapatkan laporan ni. Banyak lagi laporan ni. Ni baru satu saya buka ni. Ada 12 semua laporan ni. Okey, siapa-siapa yang berminat nak dapat semua laporan ni, saya bagi tahu terus harga dia. Harga dia RM100. Untuk semua ni. Saya bagi tahu harga dia. Seorang RM100. Saya tak nak nanti, tak nak. Siapa-siapa yang nak sahaja. Dia nak tahu anak dia macam mana. Ada juga tentang zikir. Banyak testimoni yang cakap, terima kasih cikgu, saya suka cikgu. Saya ada ni, ada birthday. Sebab birthday saya 6 bulan 1. Anak saya yang lahir 7 bulan 1. Beza 1 hari je. Jadi saya buatlah promo sampai hari ni last. Siapa yang dapat laporan penuh analisa sendiri, RM100 je. Tapi kalau dia nak dapat semua, nak dapat untuk anak dia, suami dia, nak dapat untuk semua, 5 lah, maksudnya 5. Dia nak dapat untuk 5 orang, RM300 je. Siapa yang nak belajar ilmu tinggi, nama dia Legasi Ilmu Para Wali, lifetime RM1,000, saya bagi RM500 je. Tapi kalau dia cikgu mahal lah 500, saya nak bayar bulan-bulan RM100 je. Kalau lah bulan ni belajar, bulan depan tak nak sambung, ikut anda lah. Saya tak paksa, nak sambung, tak nak sambung tak apa. Kalau dia cakap, alah cikgu dah buat ni, okeylah saya ambil lah lifetime, saya dah tak bayar bulan-bulan. Macam tu. So
akhir hari ni, last. Saya dah grab 6 orang, baru cikgu keluarkan promosi. Allah. Nampak macam mana kan, tak ada rezeki kak. Kan? Gitu. Okey, saya nak buka testimoni orang yang dah testimoni laporan ni. Tengok. Okay. Saya dah dapat laporan personal untuk saya dan suami. Saya tak rasa nak tahu. Terima kasih cikgu. Allahu, rasa terharu dan sebab bila baca. Selama ini kita tak tahu kelebihan dan kelemahan. Kita dapat tahu. Dengan dapat laporan. Semua laporan ni RM1 sahaja. Saya cerita tu harga dia. Okey. Ni. Kalau panjangnya. Cikgu nak tanya. Dalam personal diri tu, doa dan zikir tu nak kena amal setiap hari ke? Panjang ni. Saya ambil yang pendek-pendek. Ya Hani, memang best sangat. Ada satu personal diri tu memang sebiji debit reality yang sedang akak buat. Okey, alhamdulillah hati rasa sangat lapang bila amalkan zikir dan panduan doa yang diberikan. Syukur alhamdulillah, memang lain daripada yang lain. Sebarang pertanyaan. Allah, sebab tak anda dapat nombor personal saya tahu. Nombor personal. Kontak saya. Sebab tu saya boleh voice note. Voice note maksudnya apa? Nombor personal ni. Saya pakai nombor ni, nombor personal saya ni. Phone ni je saya pakai, saya voice note hari-hari. Okey. Banyak testimoni ni. Saya baca yang pendek-pendek lah. Okey, yang ni. Yang ni dia pelaris ni. Sekejap. Okey, cikgu akan nak confess tentang doa khusus. Saya buat dalam laporan kan ada doa khusus kan. Selama ni akak baca sepintas lalu je, tak betul-betul hadam pasak dalam hati. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Pagi ni akak baca doa khusus, akak dengan perlahan pasak gini-gini, akak rasa macam-macam lah. Disuka baca doa ni, ada doa. Anda ada doa masing-masing untuk diri anda. Kalau nak cek untuk diri sendiri berapa? RM100 je. Semua ni RM1. Anda dapat semua kelebihan ni. Saya nak tambah lagi ni. Laporan personality. Kalau nak tahu anda ada pelaris ke tidak, tengok ke sini. Laporan tambahan personality diri. Saya nak tambah lagi laporan utama personality diri. Yang kedua, laporan tambahan. Saya nak tambah laporan utama. Nantilah saya busy lagi. Esok lusa kot. Cikgu, bila boleh buat appointment untuk PC? Okey, sekarang saya tak buka lagi PC. Saya cerita terus, harga dia RM3,000. Anda kena datang berdua. Anda nak gabung boleh. Nak cari seorang, ada RM1,500, dia RM1,500. Yang join PC saya sekarang berapa orang 70 orang rasanya. Saya buat sebelum bini saya beranak. Lepas ni saya akan open lagi PC saya. Sebab saya nak naikkan harga RM5,000 untuk personal coaching. Jumpa datang saya, lepas tu kita pergi makan, sama-sama kita makan, kita gelak-gelak ketawa, kita belajar sama-sama. Okey, banyak benda kita ni. Okey. Cikgu, doa khusus yang akhir sekali setiap kali doa mesti mengalir mata. Ya, sebab kena kan. Kita doa khusus ni kena dengan jiwa kita. Sebab tu saya buat doa ni kena dengan jiwa. Zikir tu jual. Cikgu, boleh tak suami rahsiakan income sebenar? Ya, kena rahsiakanlah. Jangan cerita, rahsiakanlah. Cuma cakap, okey, saya tak nak cerita gaji saya, tapi ini yang saya boleh bagi kat awak. Rahsiakanlah. Cikgu, macam mana nak tahu kodnya? Cikgu, bagi tarian lahir ke? Boleh tengok kontak saya, tengok profil saya. Tengok profil saya, lepas tu boleh wasabi lah. Wasabi saya, cikgu gini saya bagi. Boleh. Okey, setakat itu saja pada hari ini. Saya minta maaf. Kita jumpa esok. Banyak lagi yang kita nak belajar. Bagi siapa yang ada masalah dengan suami, isteri, anak-anak apa semua, masalah dengan ayah, masalah solat tak khusyuk, masalah gangguan, sihir, saka, macam-macam, boleh tengok dekat profil saya. Okey, yang ada cerita masalah ni saya tak charge pun. Anda cerita panjang-panjang lebar. Jangan voice note, jangan call saya tau. Kalau anda call saya, anda kacau saya. Saya tengah voice note studio ni, lepas anda call saya. Terputuslah voice note. Aku geram orang macam tu. Sebab tu kalau call saya tutup. Anda call saya tutup. Anda call saya tutup. Nak apa-apa wasabi. Jangan salah sebut. Okey? Boleh. Okey, insya-Allah dengan Allah Taala cukup pada hari ini. Kita jumpa esok. Terima kasih kerana buat live. Okey? Minta-mintalah pergilah komen-komen dekat video-video saya tu. Komenlah yang manis-manis. Bantu-bantulah orang. Kalau ada yang negatif tu, backup lah saya. Cikgu minta simpati. Tak gentleman lah cikgu. Okey? Okey, setakat saja. Alhamdulillah, terima kasih semua bagi gift. Terima kasih semua sudi hadir live ni. Dah 2 jam lebih, 2 jam tak sedar kan? Dah dekat 3 jam kita live. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf salah-salah daripada pihak saya, insya-Allah. Video semua pada hari ini 3-4 video saya kena upload dalam TikTok saya. Korang belajar dekat TikTok saya, banyak video dalam tu, insya-Allah. Bye bye.